Dia pakai sebelah lain, sebelah lain. Itulah masalah dia. Nampak tak? Hai, tips 1 minit hari ni. Okey, hari ni semua tolong dengar baik-baik sini. Saya nak tegur sikit. Sebelum anda tukar apa sahaja part dekat kereta anda, tolong cek betul-betul. Jangan main cincai-cincai. Apa maksud cincai ni? Cincai ni maksudnya main agak-agak. Agak-agak ni maksudnya, rosak ke tak ni? Tak apalah, kita cuba tukar dulu. Lepas tukar tahu apa jadi? Masalah tak settle. Bila masalah tak settle, yang sakit hati ni, betul tak? Okey, contoh. Tengok kat depan saya ni, saya nak tunjuk. Ni absorber MyV. Bila jadi macam ni, confirm lah kita dah tahu dia rosak, betul? Tapi tak ada bocor. Nampak tak ada bocor? Jadi bila dia tak ada bocor, kebanyakan orang dia kata tak bocor ni boleh pakai lagi, elok je. Sebenarnya tak. Untuk absorber jenis gas ni, memang dia kena keluar dia punya shaft ni. Sebab dia kena tendang keluar balik. Sebab ini pentingnya semasa rebound. Maksudnya kalau bocor macam ni memang tak ada rebound, memang mati lah. Okey. Jadi biasanya kalau datang tempat kami, saya akan cek betul-betul, ada buat beberapa testing untuk pastikan absorber ni betul-betul rosak. Ni. Okey. Tapi kat sini ada satu kes yang menarik. Kes dia macam ni. Absorber ni absorber MyV. Okey. Apa jadi? Dia bawa kat kami, nombor 1 memang of course lah absorber rosak, betul. Tapi ada satu masalah lagi. Masalah dia handling dia. Handling dia tu sebelah tu rasa ringan, sebelah tu rasa agak berat. Jadi saya nak tunjuk. Nampak apa beza dua mounting? Okay, so mounting ni sebenarnya dipasang dekat MyV ni. Sebenarnya ini mounting Alza, produk Alza. Ini mounting memang untuk MyV punya. Tapi dua-dua ni memang MyV boleh pakai, tak ada masalah. Tapi sekarang apa berlaku? Dia pakai sebelah lain, sebelah lain. Itulah masalah dia. Nampak tak? Jadi bila kami cek, kita cek betul-betul. Inilah salah satu punca yang menyebabkan handling dia tu rasa sebelah berat, rasa sebelah ringan. Jadi saya nak tegur macam saya cakap tadi, sebelum tukar apa-apa part, cek dulu betul-betul. Kalau anda datang dekat Fizi Motorsport, memang kami akan cek detail gila. Kita akan cek satu-satu. Ini confirm rosak, kita akan panggil owner. Bang, ini rosak. Macam ni lah. Kita akan cek. Bang, memang betul lah, kiri kanan dia lain. Dan untuk MyV, bila anda nak tukar mounting absorber ni, kalau tanya saya lah, anda boleh pakai yang ni boleh, anda nak pakai yang MyV pun boleh. Tapi dua-dua ni kena pastikan original. So kalau kereta anda ada masalah, nak saya cek, boleh bawa datang ke Fizi Motorsport Sunway Ipoh. Selamat hari ni settle.